je. Wow. Second time. Wanna go fast or medium? Huh? Fast or medium? Fast or medium? Fast. Fast. Hello from Malaysia. Yeah, come on. Okay, let's go. Are you ready? Ready, very fast. Push down. No need to break. No need to break. Yeah. Sekarang dia bagi terus. Kita duk kata hari break kan, dia bagi full throttle terus guys. Ready guys? Wow. Laju guys. Guys, guys, laju guys. Wow. Cara jerit Vietnam guys. Woi, laju guys. Wah, dia bunyi guys. Dia bunyi guys. Dia kata no need to brake. Masya Allah, aku tak boleh brake. Tangan aku duduk begini guys. Ready guys. Ready guys. Come on. Oh, rupanya boleh laju. Kita kena tunggu orang depan-depan semua gerak. Oh, yang ni baru fun. Dia bunyi macam-macam guys. Dia bunyi macam-macam guys. Oh hehehe. Oh, baru sempat bernafas guys. Fun. Nak habis lah guys. Dah nak bukit lah guys. Okay. So kamera kita dah tengok gamak guys. Agak murah kan kita nak bawa balik. Fun. Let me know if you've done the touch and you want to go swimming, huh? Okay, I will let you know. Thank you. Kita dah habis second ride. Habis rambut je. Thank you. Yeah. So fun. Penat tangga guys. Let's go for the next round. Brimming with sound in the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars. Okay guys, kita dah habis ride Alpine Coaster dan kita dah bawa balik sikit souvenir. Overall memang padu, memang best, laju, fun, view pun cantik. Walaupun kabus tapi masih nampak lagi gunung-gunung tu. Memang cantik guys. Sekarang kabus tebal, hujan lebat. So kita tak boleh pergi ke Fansipan ataupun Moana Sabah sebab kabus masih tebal. Kita dah on the way pergi ke Cat Village. Let's go. Allah. Okay guys, kita dah sampai Cat Village guys. Oh, oi, kabus dah mulai hilang. Dan ni tiket dia kat sini. Kita nak tengok macam mana cara kita nak naik ke atas ke apa ke. Okay guys, kita dah ambil tiket untuk entrance RM150,000. So let's go. Ni beduk mini lift kan. Ni beduk mini lift pula. When the sky sing but art, shake your body, shine like star. Kalau tengok video ni jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys. Let's go. Okay, kita duduk tengah jalan masuk dekat depa punya Cat Village. Tapi saya rasa di Vietnam ni depa tak panggil sini Cat Village guys. Tahu tak depa panggil apa? Depa mungkin panggil Meow Village. Bila kita solo travel ni, kita buat lawak, kita gelak. So, tak siapa kacau kita guys.
Yang mana duk ajak kawan-kawan asyik-asyik. Nanti tak payah guys, terus gerak lah. Diorang duk kejap, bahaya. Macam mana? Biar dia kejap. Oh, kita kat cat village So saya ingat kucing yang kejap. Miau 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 miau. Dah ada cat nampak. Rasa saya dah salah jalan guys. Kita kena panjat balik. Kita nak naik yang rainbow slide tu. Sini baru betul. Kita nak slide tu guys. Let's go. Okay guys, kita dah nak naik lah dia punya rainbow slide. So kita kena pakai helmet dia tu. So ready guys, let's go. What I hold what? Yeah. Here. You sit up. I sit up. Okay. Masa laju ni. Okay, you hold this. Hold it lah. Let's go. Sit up. Sit up. Yeah. Huh? Yeah. Oh, up ah. Like that. Okay. Let's go. Okay. Woi, depan je. Woi, laju eh. Woi, laju eh. Woi, laju eh. Oh, laju eh. Woi. Wow. Ya. Okay guys. Oi. Oh. Padu, memang padu. Let's go. No words lah, tak cakap apa guys. Memang padu guys. Kita dah habis naik rainbow slide tu guys. Sekarang kita akan turun balik daripada miau village ni. Daripada cat village ni kita akan turun balik. Kita kena mendaki dan turun. Let's go. Kita turun bawah dulu. Kita kena kopi dulu. Lepas tu baru kita fikir kita nak gerak ke mana pula. Okay. So yang mana tengok video ni, abang jangan lupa like, abang jangan lupa subscribe. Abang nak tahu perjalanan Somewhere with Aiman. Nak kena panjat guys. Let's go. Okay guys, kita dah habis dekat cat village ni guys. Kita dah jalan, kita dah explore semua. Dan penat jalan, panjat bukit, turun bukit. Tapi dapat satu view yang tak ada kat banyak tempat. Kalau nak view cantik, orang kata mesti kena penat dulu. So sekarang saya rasa saya nak balik dulu. Balik hotel, mandi dulu, relax dulu, makan dulu. Okay guys, kita dah nak naik Grab. Grab kita dah sampai. Kamera sampai berhabuk semua guys. The best experience ever. Solo travel Somewhere with Aiman. Jangan lupa like dan subscribe guys. Bye bye. See you soon. Stay tune. Guys, kita baru lepas mandi apa semua. Lepas tu duduk relax tadi. Duduk melelong tu. Guys, view dah ada guys. View daripada samping bilik dah ada guys. Tengok ni. Masya Allah.